Diorang tak pernah menembak, tak pernah bunyi peluru. So ada yang terkejut sedikit lah, ada yang gemuruh. So majoriti dapat menembak dengan baik lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So pada hari ini 2 Oktober 2025. So sekarang ni kita berada di Lapang Sasa, Markas Wilayah Laut 1 di Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang. So untuk makluman, sekarang ni kita telah menjalani latihan menembak PLKN 3.0 siri 3 2025. So latihan ni latihan yang pertama, latihan medan yang pertama di luar kawasan kem lah. So pada 1 dan 2 Oktober 2025 kita ada 2 latihan medan. Pertama latihan menembak di lokasi sekarang dan yang kedua adalah latihan ikhtiar hidup di kem Darul Laut 12 Melayu. Jadi saya bagi rumusan sepanjang latihan menembak ni. Pelibatan pelatih semua sekali seramai 419 wira muda. So untuk 1 dan 2 Oktober dipecahkan kepada 2 kumpulan lah. Kumpulan pertama pelibatan seramai 213 dan hari ni kumpulan kedua. Kumpulan kedua terlibat menembak seramai 206 orang. So pelatih telah berjaya melaksanakan menembak dalam 3 praktis. So dalam modul kita teraal latihan menembak, kita ada 3 praktis. Praktis pertama, pelatih akan menembak di jarak 25 meter iaitu pelarasan menggunakan peluru 5.56 mm sebanyak 5 butir menggunakan sasaran zero wing target. Dan kita akan masuk kepada praktis yang kedua pada jarak 100 meter, itu peluru sama juga sebanyak 5 butir. Dan praktis tu adalah pengesahan melaras. Dan praktis yang terakhir adalah praktis tembakan pengesahan. So dalam tembakan pengesahan dia orang akan diberi markah lah. Jurulatih akan mengambil markah pada kedudukan 100 meter dan 4 kedudukan. Kedudukan pertama adalah meniarap, kedua duduk, ketiga melutut dan kedudukan yang terakhir adalah kedudukan berdiri. Jadi apa yang boleh saya simpulkan adalah majoriti pelatih dapat menembak dengan baik. Untuk makluman, sebelum pada latihan medan kita ni, latihan menembak, pelatih telah didedahkan dengan kelas pengenalan asas senjata M16. So sebelum tu dia orang telah diajar komponen-komponen senjata dan cara pengendalian senjata. Macam mana nak menggunakan senjata, macam mana nak apa teknik-teknik yang perlu dipatuhi dan juga perkara keselamatan yang perlu dipatuhi. Kemudian majoriti pelatih boleh mengendalikan senjata dengan baik, tetapi ada beberapa pelatih yang kurang memuaskan, mungkin disebabkan dia orang tak pernah menembak, tak pernah bunyi peluru. So ada yang terkejut sedikit lah, ada yang gemuruh. So majoriti dapat menembak dengan baik lah. So pada hari ni lebih kurang jam 3.30 pelatih hampir menamatkan praktis yang ketiga dah pada hari kedua. So untuk hari ni itu saja daripada kami. Terima kasih.